Tak siapa terkejut pun apa yang berlaku. Memang aku cangka dah. Puak-puak ni tak boleh jadi pembangkang. Puak-puak ni tak ada sabak. Puak-puak ni pandai manipulate isu. Puak-puak ni puak yang paling celaka. Bangun, bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu, darah pahlawan mengalir di nadi. Assalamualaikum. Bangkit tidur. Elok ya selepas subuh masuk WhatsApp. Tanya apa cerita yang berlaku di Negeri Sembilan. So, kebanyakan yang WhatsApp aku ni adalah rakan-rakan yang dulu dalam UMNO, tapi kami semua keluar. Pasal kami tak bersetuju dengan mindset, tak setuju dengan cara pandangan, tak setuju dengan cara pengurusan, tak setuju dengan politik yang diamalkan di dalam UMNO. Ditambahkan pula pada tahun 2012-2013 tu pula tengah memuncak isu-isu NDP dan SRC, dan kami semua adalah golongan awal yang pertama baca Money Trail yang menceritakan memang berlaku penyamunan rasuah di dalam tu. Aku secara peribadi pernah jumpa Tok Min semasa berkempen di Kulim Bandar Baru. Kami bersama dia, tentu PRK kawasan tu lah, selepas kematian Adun Kali Parlimen, aku tak ingat lah. Dan secara peribadi ni aku nampak dia seorang pemimpin yang tak ego semacam orang politik yang lain. Satu contoh yang baik lah sebenarnya. Dan Datuk Jalan ni pula memang satu figura yang ada dalam frame Tebuk Atap dulu. Kalau kita ingat, dia adalah salah seorang ahli parlimen yang mencadangkan Widi Yassin sebagai Perdana Menteri. So, kalau rentetan sejarah tu memang membuktikanlah dia memang ada ambitious sendiri untuk pergi jauh dalam politik. Dia tak kira lah dia nak tabuk ke, dia nak jolok ke belakang ke, dia nak pijak ke, dia nak terajang ke, dia buat. Dia hanya cari point saja. Dan itulah kelebihan UMNO. UMNO ni satu parti politik yang pandai menempatkan diri di mana saja mereka rasa ada kuasa. Pasal mereka tak boleh hidup tanpa kuasa. Dan kalau UMNO ni jadi pembangkang, mereka takkan boleh hidup. Okay? Kerana bila jadi kerajaan, itulah punca pendapatan mereka. Okay, itu yang aku tak nafikan. So, tentang isu di Negeri Sembilan ni, kita nak pening apa? Kita bukan tak biasa jadi pembangkang. Kita nak pening apa? Kita bukan tak biasa dikhianat. Tak pening apa? Kita nak pening apa? Kuasa ni kuasa dunia saja. Kan? Kalau dia bertakbir dengan lebih baik, jalan. Kalau dia tak boleh bertakbir yang baik, sebaliknya lah. Kan? So, aku rasa orang Negeri Sembilan pun nampak pengkhianatan yang berlaku oleh Datuk Jalal dan juga tim dia. Aku tak mahu komen panjang-panjang, tak guna komen pun dengan puak-puak ni, pasal dia akan manipulate apa yang hang komen tu. Seolah-olah mereka tak bersalah. Matlamat mereka lagi penting. Tak kisah matlamat tu apa, dan cara tu tak betul kan, mereka tak heran. Cara tak berpolisi kan, mereka tak heran. Mereka hanya tahu cakap saja untuk kepentingan peribadi saja. Okey? Okey, kita semua maklum pembahagian kursi PHPN rata-rata dah selesai. Di mana kursi BN menang, dia akan pertahankan. Di mana kursi PH menang, PH akan pertahankan. Dan di mana tempat yang PHPN kalah, siapa yang dapat nombor 2 ataupun jumlah undi kedua terbanyak akan kekal di situ. Dan yang mana dapat nombor 3 kena keluar daripada terus bekerja di kawasan tu lah. Mana kursi dia bukan milik parti mereka. Okay. So, benda-benda macam ni yang mendatangkan kegusaran bagi setengah-setengah pemimpin ataupun kebahagiaan UMNO. Okay, mereka memang nampak benda untuk bubuk duit mereka untuk mereka terus duduk dalam dunia ni. So, macam-macam lah projek
tender kerajaan, peluang JLC, peluang grant, itulah kerja mereka. So mereka buat apa saja untuk peyuk nasi mereka. So tak ada apa aku nak komen. Aku hanya cakap pada UMNO BN, okay, rakyat hanya puas hati dan kebaikan ahli UMNO yang tak berpatah arang dengan UMNO ni, dia tak mungkin kembali benar UMNO dan dia tak mungkin nak sokong UMNO balik. Percaya cakap aku. Jangan salahkan kami, jangan salahkan perjuangan kami kerana perbuatan hampa mencemarkan politik tu sendiri. Okay? Bila ada di tapuk kuasa, hampa lupa. Hampa letak bangsa Melayu sebagai bangsa yang masih merempat. Sedangkan 60 tahun hampa perintah, hampa saja yang kaya. Rakyat Melayu semua tercicir keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.